Untuk video ini saya akan kongsikan tentang bagaimana untuk screen saham syariah di US stock market dan juga analisis fundamental dengan menggunakan trading apps Mumu. Okey, sekadar pembelajaran. Sebelum tu, kepada yang belum ada akaun trading Mumu, boleh buka akaun trading Mumu dengan tekniktrade.com. Seterusnya boleh redeem cash reward daripada Mumu dan juga akses untuk sertai grup Telegram US Stock Trader tekniktrade.com untuk pembelajaran dan perbincangan, serta dapatkan juga custom indicator trading view untuk digunakan sebagai alat bantuan untuk membuat analisis technical chart serta mencari entry yang terbaik. Okey, pertama sekali kita buka apps Mumu. Di atas tu kita pilih US. So dekat bawah ni kita nampak ada screener dan syariah. So sebelum ni saya pernah share satu video tentang bagaimana untuk set screener. Dan hari ni kita just klik pada syariah. So bila kita klik pada syariah, dia akan keluar kaunter-kaunter yang syariah compliant. So paling mudah kita klik percent change. So di sini kita nampak paling tinggi kenaikan adalah kaunter Sky Quarry dengan kenaikan sebanyak 101.58%. Cuma harga dia $5. So untuk video ni kita tengok harga yang lebih tinggi lah. Contoh kita ambil yang Franklin Covey ni. Untuk makluman, US stock ni kita boleh beli unit. Okay? Bukan lot macam saham Malaysia. So maksudnya dengan modal yang lebih rendah, kita boleh trade US stock market. Okay? So kita just klik pada counter FC ni. So dia akan keluar macam ni. Okay? Kenaikan $7 sebanyak 44.4%. So dekat bawah ni kita nampaklah chart sematang lemang di situ. Okay? Okay, chart kita boleh tengok dekat sini ataupun kita boleh buka di trading view lah, lebih clear. Okay. Seterusnya kalau nak pilih kaunter saham, kita kena tengok dia punya fundamental. Okay. So untuk tengok fundamental kaunter ni, kita pergi ke kiri dan tekan company. Okay. So ini dia punya detail lah. Okay. Dekat sini kita ada earning. Okay. Ada forecast. Seterusnya kita boleh tengok sampai bawah lah. Lepas tu kita boleh baca lah apa company tu buat. Company overview. So dekat atas ni kalau tekan ke bawah, dia akan keluar detail-detail seperti ni. Okay. Apa yang kita lihat di sini, dia punya 52 week high adalah di 24.7. So secara teorinya kalau dia dapat breakout 52 week high, maka dia ada potensi untuk meneruskan gerakan bullish yang lebih kuat. Okay. Seterusnya kita boleh tengok PE ratio, price per earning ratio, dan juga PB ratio ataupun price per book earning ratio. So apa maksud PE dan PB ratio? So boleh baca kat sini lah. Yang penting kita nampak untuk PE dia fokus pada keuntungan. Manakala untuk PB dia fokus pada aset atau nilai bersih syarikat. Okay. So paling mudah di zaman AI sekarang ni, kita boleh minta ChatGPT analisiskan untuk counter ni, kan? Just bagi saja value PE dan PB ni, nanti kita minta dia analisis. Okay. Contoh kita bagi tadi dia punya PE dan PB ratio. So ini adalah penerangan daripada ChatGPT. Okay. PE dia ada 3, PE TTM, PE LFY dan juga PPFWD. So boleh baca sini. Then ada PB di situ. So gabungan keseluruhan apa cerita sebenar saham ini. Tengoklah kat sini apa dia bagi tahu. And then kesimpulan dia, counter ni adalah high risk, high expectation growth stock. Dan ini adalah dia punya risiko utama. Okay. So daripada analisis ni, dari teorinya kita nampaklah kenapa dia masih strong bullish. So itu adalah analisis untuk counter FC. Okay. So kita bolehlah klik mana-mana counter yang kita nampak okey. So contoh Lanza Tech Global ni. So kita klik. So tengok dia chart. Chart bullish pullback continuation, kan. Tapi dia punya PE semua loss. So something wrong somewhere situ, kan. So begitulah seterusnya. Okay. So diharap sedikit sebanyak video ni dapat memberi manfaat kepada rakan trader yang menontonnya. Terima kasih dan selamat berdagang.